Orang selalu fikir tablet ni just sekadar hiburan untuk kanak-kanak je. Tapi sebenarnya tak pun. Dengan Honor Pad V9 yang terbaru ni, korang boleh buat kerja macam korang pakai laptop tau. Siap boleh join meeting, tulis nota, editing, semua boleh. Yang membuatkan tablet ni padu adalah dia didatangkan dengan fungsi AI yang memang praktikal. AI Meeting Translation, yang mana korang boleh join meeting international, dia akan auto translate. AI Smart Summary, yang mana kalau korang ada nota yang panjang berjela tu, dia akan ringkaskan jadi poin-poin yang penting sahaja. AI Voice Pre Noise Reduction, yang mana kalau korang tengah call dekat tempat yang bising, suara tetap akan clear. So tak kisah kalau korang kerja dekat office ke, cafe ke, ataupun dekat rumah ke, communication tetap smooth. And kalau korang ni jenis suka menaip, Honor Pad V9 ni memang sesuai sebab korang boleh dapatkan sekali dengan keyboard yang boleh cabut pasang, and dia siap ada touchpad lagi. Memang rasa macam laptop betul. Nak sketch idea, sign dokumen ataupun nak lukis nota, just gunakan Magic Pen dia. Responsif, smooth dan rasa natural. Skrin yang didatangkan memang besar, 12.1 inci full view display dengan resolution 2.8K, and refresh rate dia mampu support sehingga 144Hz refresh rate. Plus dia siap ada eye comfort mode yang mana akan kurangkan silau dan juga penat mata. Jadi memang sangat sesuai untuk korang yang guna untuk sesi belajar ataupun buat kerja yang lama. Untuk dari segi bateri dia pula didatangkan dengan 10,100 mAh yang mana confirm akan tahan lebih lama dan tak perlu risau nak kena cas selalu. Dan dengan berat bawah 500 gram ni, korang boleh sumbat je dalam beg. Easy to go. Jadi sebagai conclusion dia, Honor Pad V9 ni bukan sekadar tablet yang biasa-biasa je. Dia adalah tablet yang sesuai untuk kerja, belajar dan macam-macam lagi. Jadi kalau korang tengah cari all-in-one tablet, Honor Pad V9 ni, ini adalah jawapan dia.